Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Okay, dalam video ni saya nak tunjukkan satu fungsi baru yang akan memudahkan untuk kita buat mass automation lah, maksudnya automasi besar-besaran. Okay, so fungsinya apa? So tuan-tuan boleh login, login dulu ke bot asiastudio.com ni. Okay, dah login dan kemudian tuan-tuan boleh buka extension tuan-tuan dan puan-puan. Okay, so biasanya tuan-tuan akan pergi terus ke nombor 2 lah, automasi nombor 2. Okay, so contoh tuan-tuan nak select satu-satu dan susah lah, tak nampak yang kita dah select dan sebagainya. Okay, caranya kalau yang sekarang ni lebih mudah, iaitu tuan-tuan boleh terus pergi pada bahagian My Product. Okay, dekat My Product ni tuan-tuan boleh pilih produk mana yang tuan-tuan nak run. Contoh saya pilih 2 baju ni. Okay, dan kemudian saya boleh pilih Select on Extension. Okay, boleh biar sekejap saya refresh dahulu. Refresh dahulu. Okay, so saya unselect dulu semua. Okay, so sebenarnya tadi dah naik dah sebenarnya. So saya unselect je semua dan kemudian saya select yang dekat sini je, sebab sini kan mudah kita nak scroll, kita nak nampak apa yang kita nak guna sebagainya. So kita select on extension. So dia tengah selecting dan dia akan naik semula. Select on extension ni kita biarkan dan kita reload extension. Selepas reload, tuan-tuan akan nampak dekat sini dia akan terus auto select, auto tick dah produk-produk yang kita tick dekat sini tadi. Okay, so dekat sini pun bila kita refresh, okay, so dia akan tunjukkan lah yang ni apa, tak ada yang kita select tadi. Dan tapi dekat extension dia kita dah ada dah yang kita ikut apa yang kita setkan tadi. So jadi bila kita nak run, kita run je lah daripada extension ni. Okay, so ada satu lagi fungsi tambahan iaitu retry on fail generated. Maksudnya bila kita tengah generate tiba-tiba fail, okay, contoh kita nak retry, kita boleh on kan lah berapa kali kita nak retry. Contoh dia generate fail, lepas tu kalau kita buat 2 kali, dia retry sekali, fail sekali lagi, dia retry sekali lagi. Okay, so 2 kali. Tapi fungsi ni sebenarnya tak perlu pun, sebab dengan extension kita ni, kalau fail dia akan skip produk tersebut, dia akan pergi ke video seterusnya. So lebih better macam tu lah. Okay, so itu saja untuk video kali ni. Okay, saya harap saya rasa malam ni saya dah solve banyak isu yang tuan-tuan dah bangkitkan dan saya rasa dah boleh start untuk generate mass production lah. Okay, satu lagi fungsi tambahan yang saya lupa tadi nak update iaitu turn on scrap interval. Okay, turn on scrap interval ni maksudnya setiap kali dia scrap, dia akan ambil masa berapa second ke berapa second. Tuan-tuan boleh juga tukar pada minutes. Okay, daripada 1 minit ke 2 minit baru dah dia akan scrap sekali. Ini untuk mengelakkan TikTok naik security check tadi itulah. Okay, so contoh sekarang sistem kita kalau dia naik security check, sistem akan auto cakap iaitu error lah. Maksudnya dia tak akan naik dekat kita punya history dan dia tak akan naik dekat kita punya my product ni sebagai error punya produk. Okay, so dia akan naik produk yang memang dah ada gambar, dah ada ni lah, ada title dan sebagainya lah, semua yang complete je yang dia akan paparkan dekat sini. Okay, so itu adalah fungsi tambahan dan box fix pada malam ni. Saya rasa dah boleh run smooth, dah boleh run penuh lah. So saya harap tuan-tuan dan puan boleh terus gunakan dan terus dapat sale. InsyaAllah kita doakan sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.